di planet Hammer, di tempat perlawanan untuk raksasa yang dikawal oleh Rionis. Kami telah menyokong Ray menamatkan semua perlawanan yang telah berlaku di alam semesta ini. Aku dah kalah. Dah kalah. Tempera yang kalahkan aku. Aku kalah. Lagipun, Battleizer kebanggaan aku dah hilang. Aku memang tak guna. Memang tak guna. Apa benda tu? Adakah ini? Saya teringin sangat nak tahu. Apa bendanya ni, Ray? Rasanya ini Ultra 7 punya, namanya Ice Lager. Ultra 7? Dia adalah makhluk asing yang datang dari nebula M78. Ultra 7 dah banyak kali menyelamatkan bumi. Apa benda tu? Ice Lager ni menyala. Ray, mata awak tu dah dapat melihat semula? Dah. Ice Lager ni yang tunjukkan semuanya pada saya. Ice Lager ke? Maksud awak Ultra 7? Maksud awak gergasi yang disedut masuk ke dalam laut magma? Ultra 7 yang punya? Saya tak tahu. Tapi dia panggil saya. Dia panggil awak. Tiga 300 kilometer sebelah barat ada sesuatu berlaku.
Dah. 10 perlawanan, 10 kali menang dah tentu. Aku akan jadi pengganti Reblan. Ketepilah kau ni menghalang aku. Hah? Kalau tak silap aku, kau ni mau Filas yang kalah pada tempera tu kan? Aku rasa Betanizer kau ni dah rosak lah. Kau bukan seorang Rionik lagi. Sekarang siapa kau? Itu makhluk asing Mephilas. Tapi Tapi apa, Oki? nampaknya dia memakai perisai. Itulah dia. Pedang tu. Pedang tu hantarkan tenaga gelap pada dia. Pedang ni yang suruh aku beraksi. Enjin tak berfungsi. Saya tak boleh kawal kapal. Apa dia? Kedai tenaga dah rosak. Kawalan elektromagnet pun rosak. Alamak, kita akan terlepas. Rasa tambahan. Cubalah kawal. Dah tak boleh dah. Tolong dengan baik-baik, Mandragon. Buat apa yang saya suruh. Bos okey ke? Mari. Mari. Pergi. Tapi bos, Kami tak apa-apa. Awak pergilah. Cepat. Dapatkan map Filas sekarang. Pergilah. Pergi. Apa Aislaga suruh? Ikut aja. baiklah. Aku dah nampak cahaya tu. Awak ni siapa? Aku adalah utusan dari kegelapan Amat Mephilas. Rupanya itulah dia ya. Sekarang kemenangan milik aku. Ray! 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 Itu Aislaga lah. Bos, cari dia. Baik. Ray! Ray, Awak okey ke? Ya, bos. Ray! Aislaga tu. Ray, Ray! Saya tak apa-apa. Okey. Saya dah nampak sekali lagi. Masa saya berlawan dengan Mephilas, saya nampak dua gegasi sedang berlawan. Betul-betul macam yang kami tengah berlawan. awak nampak dua gegasi? Ya. Ultra 7 dan ada seorang lagi.
Perisai dia. Dia ada satu perisai hitam. Perisai? Ya. Tak kisahlah. Bawa dia balik ke Pendragon. Biar dia dapat rehat. Baik. Aku dapat rasa kuasa yang kuat kat sini. Tapi itulah kelemahan kau. Kenapa? Kenapa dengan perisai itu? Kau nak bagi orang nampak kekuatan kau ke? Apa kata kau cari jawapannya sendiri? Apa dia? Benda yang awak nampak tu, adakah benda ni, Ray? Ya, itulah dia. Dah sah. Dia ni siapa? Tapi dia pakai perisai. Betul. Perisai hitam. Sepatutnya perisai kegelapan. Perisai kegelapan. Siapa dia tu? Perisai tu dipakai oleh makhluk asing tempera yang perintah dunia kegelapan. Siapa yang memakainya akan dikurniakan dengan kuasa yang amat hebat. Bawa bertenang, Ray. Saya tak apa-apa. Saya perlu keluar. Ray. Dia panggil saya. Ultra Seven ke? Ha? Ya. Komando, pergi tengok Pendragon. Baiklah, bos. Baiklah, jom. Cepat. Baik. Aku terima. Mari, hari kira. Pedang tu. Kau ada pedang tu? Pergilah kegelapan. Amat kegelapan legenda. Akhirnya aku dapat berkhidmat untuk Tuhan aku. Itu ke dia? Amat kegelapan. Sekarang dia nampak lebih kuat. Ada sesuatu tak kena dengan dia. Penolong. Tapi awak cedera, Ray. Tolonglah. Ray. Bertarung. Litra. Gomorrah.
Pertarungan dibuka. Litra dengan Gamora dalam bahaya. Dia tu memang kuat. Hati-hati. Ya, cayalah ahli sihir. Betul tu. Tapi kenapa lama sangat? Apa maksud bos? Bukankah saya dah buat sesuatu yang baik? Saya tak nak membahayakan anak kapal. Sekarang kita mesti serang armor kegelapan tu dulu. Serang dengan apa saja yang kita ada. Baik. Baik. Tak mungkin. Apa dah jadi tak tahu dah. Hati-hati. Ha? Litra. Baiklah. Di bawah tu ada sesuatu. Perisai itu. Alamak! Itu Ultra Seven. Dia tak boleh lakukannya. Untuk memakai perisai itu, Seven telah dikuasai oleh kuasa kegelapan mereka. Sekarang dia dah berhenti. Sekarang, Ray. Gamora, rosakkan perisai itu. Gelombang getaran super. Dah berjaya ke? Ya.
Ultra Seven! Ray. Miklas lah! Dia dah pilih awak untuk menjadi dia. Dia percayakan awak. Untuk bawa keamanan untuk kami. Ultra Seven. 空に輝く幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠に Fight pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ini ialah pahlawan legenda Ultra Seven. Pahlawan yang membawa keadilan. Seven memakai perisai kegelapan tu supaya dapat menguasai kuasa kegelapan. Seven gunakan Ice Lager untuk menghalang Ray dari menjadi jahat. Ya, kita patut meneruskan perjuangannya tu. Ya, jangan putus asa. Sokonglah kami. Boleh kan? kan?